Assalamualaikum semua, kembali kita ke episod kedua Mogo Media Podcast. Hari ni kita special sikit. Kita bersama dengan orang yang special. Ada juga kalau you guys tengok di belakang kereta yang special, kan. Kereta ni yang tengah viral sekarang ni dengan pelbagai isu. Dan kita jump to the point. Saya terangkan sikit siapa kita punya guest hari ni. Dikenali sebagai Hakim Pro 2 yang base di Ipoh dan juga Thailand sekali-sekala. Okey. Masih muda, nampak matang tapi masih muda. Dah mengecewakan banyak gadis dalam hidup, tapi sekarang ni hanya setia pada yang satu dan akan mengecewakan lebih banyak gadis mulai 15 hari bulan ni, kan. So, tak lain tak bukan Encik Naufal Hakim, SA Prodon nombor 3 Ipoh. Dipersilakan. Terima kasih Cik Remy menyebut Hakim Pro 2 hari ni ke podcast Mogul Media. Ya. Terima kasih Remy Cik Okay. Remy Okey, Okay, kita teruskan. Okay. teruskan. Tadi sepanjang hari ni saya cuba mendekati Encik Naufal, tapi Encik Naufal sibuk. Bukan Encik Naufal, Encik Hakim. Cik Hakim. Kalau dalam bidang penjualan kereta ni, lebih dikenali sebagai Hakim ataupun Hakim Pro 2. Boleh follow TikTok. Actually ada sebab kenapa Hakim instead of Naufal tau. Okay, boleh ceritakan? Kan sebenarnya kalau nak tahu daripada kalau dulu saya form 6 dulu. Okay. Tahun 2016, 2017 Okay. saya form 6. Okay. Saya belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni setiap bahasa lah basically dia ada morfologi. Okey. Morfologi untuk perkataan hakim tu lebih mudah disebut berbanding naufal. Kalau kita tengok kalau naufal dia ada pergerakan bibir, ada pergerakan lidah yang agak kalau baby lah, nak cerita baby susah nak sebut. Kan? Tapi kalau hakim, dua je macam hakim. 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 Itu dari segi morfologi Naufal. dia. Nampak? Nampak rasa tak? Okay. Rasa Lebih mudah disebut lah. Lebih mudah disebut. dikenali lah. Betul. Untuk pelbagai bangsa yang memang Ya. membeli dengan Encik Hakim senang nak sebut. Mana Hakim Pro 2? Ada lah. Senang Instead lah. of Naufal Pro 2. Nampak? So, Susah sikit. Hakim ni nama yang kata apa, direstui dalam bidang penjualan kereta ni. InsyaAllah direstui dan diluluskan oleh akta-akta yang sedia ada terkini lah. lah. Ya Okay. betul. Okay. So, kita punya podcast ni dia bukan macam podcast yang lain-lain. Betul producer kita? Ada sebut producer sikit. Ya. Encik Syarin. Duduk di kerusi tu Betul kan. di kursi tu. Dia sedang mematiin kita. Okay. Podcast kita ni simple. 30 minutes. Yang full of information insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Tak perlu panjang-panjang. Kita cut it short je. Kita pun sekarang ni berada di luar. Encik Hakim cerita sikit. Kita berada di mana ni Encik Hakim? Hari ni kita berada dekat Perkeso Ipoh Perak. Tak silap saya lah ni antara perkeso yang terbesar. Paling besar kat Malaysia rasanya. Ya, paling besar, paling cantik, paling moden, paling dilengkapi dengan segala teknologi moden terkini. Betul. Hanya untuk membantu rakyat Malaysia yang Pekerja. Ya, pekerja di Malaysia yang Pekerja di dicarumkan Malaysia. dengan so-so supaya mereka dapat pulih kembali dan kembali ke alam pekerjaan. Ya betul. Nanti kita tap keso sekali, okey? Tak. Okey, Encik Hakim. Ya. Boleh cerita sedikit sejarah dalam bidang penjualan ataupun SA Pro 2 ni lah. Terus start dengan Pro 2 ke? Ada jual benda lain ke? Ada jual ubat kuat ke sebelum ni ke? Boleh ceritakan sikit kepada viewer kita? Boleh. So sebenarnya saya merupakan graduan Quest International University. Okay. So saya kat Quest dulu beberapa 2 tahun setengah. So after graduate tu kita macam yalah graduate student kan. Dia mesti nak cari satu macam aku nak kerja dalam bidang aku. Dulu saya dekat studies tu saya ambil Bachelor of Psychology Honours. So after saya habis belajar tu saya bermula untuk menjadi orang kata typical graduate student lah. Kita cakap macam aku dah habis belajar psikologi, aku nak kerja dalam bidang psikologi juga. Actually, Cik Amy, kalau saya tak jadi SA sekarang, saya adalah seorang cikgu pendidikan khas kanak-kanak. Pendidikan khas kanak-kanak. Okey. So untuk
kanak-kanak yang ada autism, Down Okey. syndrome, ADHD, any mental illness daripada kecil. So kita akan mengajar dia lah sepatutnya. Tapi that time, rasa macam, "Oh, aku nak kahwin, aku nak sara anak orang, so income kena," macam kita rasa macam kena buat business lah basically. So rasanya daripada situ tahun 2022 saya first kerja dengan Pro2. Saya actually Pro2 adalah satu first job saya sampailah sekarang. Okey, so Encik Naufal boleh Encik Hakim lah, Encik Hakim boleh katakan, kerjaya sebagai SA ni adalah kerjaya yang menjamin masa depan dan stable Encik Hakim? Betul. InsyaAllah kalau kita konsisten dan disiplin dalam bidang ni, InsyaAllah lah dia stable lah. Okey, saya nak quote balik kata-kata Encik Hakim ni. Tadi Encik Hakim kata Encik Hakim bekerja dengan Pro2. Tapi Encik Hakim juga kata, ia adalah sebuah perniagaan. Adakah jadi SA ni kita consider sebagai perniagaan? Ramai orang silap. Dia rasa macam SA ni kita tunggu kat showroom, tunggu customer masuk dan habis, settle balik rumah. Macam orang kata kerja retail lah, senang Okey. cerita kerja retail. Macam kerja Uniqlo, tunggu customer datang, kejual dapat commission, something like that. Actually untuk SA, bidang SA ni kita ada banyak gila SA. Terlampau banyak SA dekat Malaysia, sampaikan kita kena promote diri sendiri. Okey. Sebab itulah sekarang kalau ada, kalau Cik Remy tahu saya, promote diri saya kat Instagram, Threads, TikTok, mainly TikTok lah, kan. Sekarang ni cuba mencuburi bidang Threads pula sekarang ni kan. So we market ourselves to people, untuk dorang kenal kita. So nak beli kereta, ingatlah Hakim Pro2, something like that. So it's a business. Kita bukannya kerja makan gaji, goyang kaki, duit masuk, tak. The business how we market ourselves. Kita nak close customer ni, kita nak close customer tu, kan. Perjalanan nak close customer tu, semua tu. So it's a business. Ramai orang salah sangka. Rasa macam, oh SA ni kerja duduk showroom, dia duit dapat. Tak. It's not easy. It's not easy nak jadi pekerja, nak jadi seorang SA ni sebenarnya. Okey, maybe later kita boleh letak dekat kita punya caption, semua Hakim Pro2 punya social media ya. Ya. Sebab few content Hakim Pro2 adalah daripada Mogo Media Mogo sendiri. Media So you guys boleh sendiri. tengoklah macam mana Hakim Pro2 mempromosi kenderaan-kenderaan by Pro2 lah. Mhm. Okey, soalan seterusnya. Boleh Hakim cerita macam mana, apa yang inspire Hakim untuk join industri SA ni ataupun industri penjualan kereta kereta nasional ni? Bila orang tanya saya, "Kim kerja berapa lama dah? Jadi SA berapa lama dah?" Okay. Saya akan cakap umur saya 28 tahun Umur saya 28 tahun. Masih mentah, masih muda. Masih muda, masih muda. Saya ceburi bidang SA ni kira awal lah. Okey. Okay, so saya, bila orang tanya berapa lama dah kerja, saya cakap pengalaman saya 20 tahun. Takkanlah kan umur 28 tahun, kerja sejak 8 tahun ke kan? Sebenarnya yang menginspirasikan saya kerja dalam bidang SA ni adalah bapa saya sendirilah. Ayah saya merupakan seorang yang start from SA pada tahun 2000 lah, tahun 2000. Tahun 2000 dia start jadi SA sampailah sekarang dia dah jadi orang kata climb the stairs untuk naik pangkat apa semua. So dialah menginspirasikan saya untuk menjadi seorang SA sebenarnya. And So how I see he live his life, macam, oh inspired lah, so jadi SA lah. ni apa Gitu. bab kata patah Melayu, mana tumpahnya kuah kalau tidak Tak ke ke nasi, nasi. betul. Okey. Okey, Hakim kata Hakim dah jual kereta since 2022 lah. Betul. Boleh ceritakan sikit pengalaman jual kereta yang pertama tu? Model apa, jual kat siapa, boleh ceritakan sikit? Sebab biasanya orang kata apa, kereta pertama ni yang penuh sejarah. Orang kata dalam, bidang penjualan ni pecah telur. Betul, Pesat Pecah Telur. telur. Boleh ceritakan sikit? So dalam bidang penjualan ni, bila kita pecah telur, kita sebagai SA baru that time, bila kita pecah telur, kita macam, banyaklah hanky-panky dia kan, hanky-panky dia dekat sana, hanky-panky dekat sini. Tapi bila kita dapat pecah telur tu, kenikmatan dapat pecah telur tu sangat-sangat best tau. And pernah dengar tak orang cakap, siapalah nak support bisnes kita selain bukan kawan-kawan dan keluarga. Keluarga dan kawan-kawan, betul tak? Betul. So my first delivery adalah dekat kawan sekolah saya masa saya form 6.
Saya masih ingat dia ambil Beza 1.3X warna silver. Nombor plate dia 4744. Saya masih ingat sampai sekarang. Tapi kata apa, abjad depan kita tak ingat lah. Tapi nombor dia kita Okey. 4744 tu kita ingat lah. So masa tu, saya ada video. Nanti boleh letak video tu dekat, apa lagi? Oh, masih simpan kenangan, Masih simpan. simpan. Masih simpan kenangan. Okey. Masa tu kita baru jinak-jinak nak buat video. Baru jinak-jinak nak buat jadi SA. First delivery saya dekat kawan saya sendiri. Dia kahwin pun jemput saya. InsyaAllah nanti saya kahwin pun saya jemput dia. InsyaAllah. Okey, mini kereta pertama Encik Hakim jual adalah pada tahun 2022. 2022. 23, 24, 25, 26. 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. 4 atau 5 tahun lepas. Tahun ke-5. Sekarang Cik ni Naufal tahun boleh dah tu. ke-5. Kot kawan tu ambil loan 5 tahun dah boleh upgrade kereta baru tu. Betul. Biasanya lah orang kata Kebiasaannya. pakai 5 tahun boleh tutup loan, pakai 5 Ya. tahun boleh tutup loan. Betul lah. Nanti kita boleh follow up lah. Nasib baiklah Cik Remy ingatkan kita. Nanti kita boleh follow up customer tu, "Oi, nak jual kereta tak?" Okey. Now kita dah kenal peribadi Encik Hakim macam mana. Encik Hakim, boleh cerita sikit, kerja SA ni macam mana? Ada orang kata kerja SA ni kalau nak sale tinggi menari-nari dalam video lah, buat konten bukan-bukan lah, kan? Betul. Boleh cerita sikit, apa tugas SA secara harian, bulanan dan sekian-sekian? Okay, kita kena faham terms. Okay. Kalau SA ni bahasa English. Okay. Bahasa English dia Sales Advisor ataupun bahasa Melayu dia PP. Penasihat penjualan. PP? Ya. Okey, first Ataupun time dengar. So as ini sales advisor, kita advise customer kita actually macam consultant lah. Okay, macam media dia ada consultant dia kan. So media ni dia contoh macam Mogu Media, consultant dia macam, oh you should do this, you should do that in term of your content and whatnot kan. So dalam bidang SA ni, dalam bidang sales ni, terutamanya sales kereta ni, sales advisor ni kita advise customer kita supaya kita akan tanya dia. Macam saya akan tanya, oh berapa bajet bulanan cik? Cik plan bajet down payment berapa, bajet bulanan berapa, apa semua kan. So kita tanya customer, kita advise customer. Oh, contoh je lah dia kata, "Bang, bajet saya nak buat full loan lah. Full loan tapi bajet saya RM500 ke bawah." So kita advise customer dia, "Okay, kalau awak ada RM500 sebulan yang lebih awak nak beli kereta, ah, kita akan cakap lah, kita akan advise lah, oh kereta ni sesuai, kereta ni sesuai, kereta ni sesuai." Tapi ada certain customer biasalah manusia kan. Dia nak buat macam mana, dia rasa macam entitled lah orang panggil. Kontroversi sikit lah, entitled macam, "Oh saya mampu nak bayar bulan-bulan macam ni, tapi gaji saya je tak lepas." Cakap macam tu. Something like that. Okey. Tapi kita adjust lah, kita sebagai sales advisor, kita kena fikir, okay customer case macam ni kita nak luluskan dia punya loan apa semua. Proses dia nak keluarkan kereta tu bukan sikit lah. Okey, jadi, dari saya punya amatan saya maknanya tepatlah, penggunaan ayat tu sales advisor, Ya, advisor, penasihat. penasihat. Ya, Ya. maknanya nasihat mengikut gaji dia macam Ha, mana, ha, ha. sekian-sekian lah. Tapi kita kena faham sales advisor dia macam mana kita nak bagi customer tu keluarkan kereta dengan gaji dia yang macam tu. Kita Okey, bukannya financial advisor. okey. Kita sales advisor. Ada pernah juga viral kat thread baru ni kata, "Korang ni stop lah promote gaji RM1,700 boleh beli kereta RM1,700." Ada as a team, kita sales advisor, we do whatever it takes untuk keluarkan customer punya kereta kan. Kita bukannya nak fikir, oh mampu ke nak bayar? Tak sebenarnya. Ah, dah besar, Okey, orang kata dah besar dah lah besar customer. kan? Jadi Hakim tak ada ke customer yang trigger tanya berapa bajet, berapa gaji? Yelah, kita tahu bab gaji ni memang bab yang agak sensitif sikit, tak ada Ya. dia trigger ke? Encik gaji berapa, tak ada trigger ke? Saya ingat lagi masa saya awal-awal kerja sales advisor, bos manager saya masa tu cakap, "Kim, kau kena hati-hati Kim jual kereta ni." Shout out to bos Johan. Okay. Okey, Dia cakap, "Kau kena hati-hati. Kita kerja macam polis weh," dia cakap. Kita tanya orang, "Gaji kau berapa? Apa semua, kerja apa semua kan." Dia kata, "Kita kerja menyiasat latar belakang orang." So kata kita kena hati-hati dalam jual kereta. So from there bila kita ada customer trigger, contohnya customer, "Kenapa nak tanya gaji saya? Itu PNC." Oh, kita akan terangkan secara baik lah. Okay, actually kita gaji kita tanya macam ni sebab kita nak tahu layak ke untuk dapat kelulusan loan apa semua. So bila kita dah explain kita hantar bukti-bukti yang kita ni betul sales advisor bukan scammer. Kita betul ada database kita dengan Pro2 sendiri. Kalau kiranya buka nama web Pro2, keluar nama kita.
boleh keluar nama kita. So, betul lah kita ni SA Pro 2. Macam tu, Okey. something like that lah. Okey, Cik Hakim, maaflah kalau saya tanya soalan yang agak kontroversi sikitlah. Whenever orang sebut pasal loan kereta, loan, pinjaman kereta, semua hire purchase lah, atau lebih tepat Ha, term banking dia lah. mm. Betul ke wujudnya satu term ni boleh adjust loan? Actually, dia Boleh bukan terangkan sikit? adjust loan, Ya. dia bukan adjust loan lah. Dia terms ni adjust loan ni kita bukan zaman dulu. Dulu, I think dalam 10-15 tahun lepas, bank tidak menggunakan sistem komputer lagi. Dia masih gunakan sistem tangan, pass dokumen pun kena pass dokumen by hand, apa semua. Nowadays it's not like that. Nowadays, message je, PM je sendiri dokumen apa, kita minta dokumen, terus PM kita dokumen apa semua, kita submit loan apa semua dalam through online sahaja. Dia bukan macam dulu dah. Kiranya bukan macam dulu yang kita kena ada, kena print out everything apa semua kan. Dulu ya boleh adjust lah kot kan, kita boleh tukar gaji dia macam ni macam ni macam ni. Sekarang everything in system. Okey. Contoh macam kerajaan siapa-siapa yang kerja kerajaan, kalau dia hantar gambar payslip, kita tak terima. Dia Oh, mesti hantar through PDF. okey. Bank kata, "Oh, bila kita hantar gambar," dia kata, "Oh, boleh lulus, tapi minta customer PDF." Okey. Mana PDF je maklumat yang autentik lah, Betul. yang asli lah, yang Ah, tepat lah. Okey. Sekejap, lupa tadi aku ada soalan apa pasal loan ni. Okey, Encik Hakim, whenever people speak about hire purchase ke loan ke, people always mention about, saya ada Sikris, saya ada Sitos, kan. Boleh cerita sikit kat pendengar, apa itu Sikris, apa itu Sitos? kita kita bagi general lah, general knowledge. Sikris ni adalah, uh, bila kita berhutang dengan bank dengan amount yang besar. Contohnya macam personal loan, loan kereta, loan rumah, kad kredit, kan, dengan everything yang dengan bank. So, bila kita sangkut nak bayar, record kita dalam bank negara tau. Dia akan trigger kat situ lah. Itu Sikris. Sitos ni pula, loan-loan kecil orang panggil. Loan yang kita hutang dengan Celcom contohnya, kita hutang dengan Telco, kita hutang dengan uh, Atobel, Shopee, itu semua Sitos. Kita panggil loan kecil. Cik, okey, Biasanya loan-loan besar ni masuk Sikris, loan kecil uh, masuk Sitos lah. Contoh macam PT-PTN, Sikris. okey. Jadi Encik Hakim, kalau basically kalau rekod Sitos dengan Sikris ni memang yang tak cantik akan menghalanglah seseorang tu untuk memiliki sebuah kereta ataupun produk itu sendirilah. Betul. Actually kalau Sitos tu kita boleh, bukan kita lah, actually bank boleh tolak ansur lagi dengan Sitos, tapi kalau Sikris ni memang bank kata tak boleh langsung. Itu kita kena faham. Okey, apa saranan Encik Hakim kepada, Saya bukan financial oh advisor, sorry tapi saya sorry, sales advisor, advisor. tapi Tapi since ada, cerita dia dah berhutang bayar dah. betul, Dah berhutang bayar bayar. pun bayarlah ikut Kadar yang term, term dan betul. kadar yang Kadar yang dikeluarkan oleh bank lah. ditentukan. Sebabnya menjadi paymaster yang cantik akan membantu anda untuk memiliki apa saja yang anda idamkan. Betul. Itu je. Betul. Try to be a good paymaster lah. Mm. Okey, kita jump terus ke dunia automotif lah Encik Hakim. Ya. Boleh cerita just sikit Encik Hakim, Ada. apa model kereta yang ada di belakang kita ni? Sebab kereta ni very rare, katanya siapa yang beli akan jadi pembeli terawal. Ada isu-isu yang kata kereta ni bateri kena beli asing macam kereta kontrol punya bateri lah. Cuba cerita sikit Encik Hakim. So belakang ni merupakan satu kereta paling kontroversi tahun 2025. Kita launching 1 hari bulan 12 2025. 1 2 macam tu lah, 1 2 Okey. bulan 12 2025, and dia mendapat sambutan yang sangat 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 sedikit. Sikit, okey. Atas punca sebab kita, satu benda lah saya apa orang kata, analisis market lah. Okey. Produk terkenal dengan market orang-orang yang, kita terkenal dengan market B40. Okey. Okey. Ah, untuk kereta produk yang QV belakang ni, kita cuba reach another level of market. Okay. Contoh golongan-golongan M40 ke atas. Okay. Sebab gaji minimum nak miliki kereta QV ni, gaji dia 3,000 ke atas. Okay. Gaji dia 3,000 ke atas, kita nak, bank nak pastikan orang yang beli kereta ni mampu bayar. So, bila produk nak reach a new market,
dalam dalam bidang automotif ni, ramai orang trigger lah. Orang macam, oh kata, apa benda beli kereta bateri asing, kereta nampak macam kereta mainan. Mungkin diorang tak pernah test drive kereta EV lain lah. Tapi actually it's a good concept lah. Satu benda yang kita kena faham, bila kita nak memiliki kereta EV ni, benda yang paling penting sekali adalah nak kena ada, kita kena fikir pasal bateri dia. Berapa berapa jauh bateri dia, berapa mahal bateri dia, berapa tahun kereta ni boleh tahan dia punya bateri apa semua kan. So kalau nak tukar bateri in future, berapa harga dia. So benda pertama kita kena fikir adalah pasal bateri kalau kita nak miliki kereta EV. Apa-apa EV sekalipun lah. Tapi dalam kerja saya jual Pro 2, saya cerita pasal EV Pro 2 lah. Okay. Kos nak tukar sebuah bateri, dia ada dua kos. Okay. Setiap kereta ada dua kos. Satu kos bateri, satu kos pelupusan. Okay. Kos bateri ni, harga dia contoh untuk kereta ni harga dia RM25,000 lah. RM25,000. Bateri sahaja? Bateri sahaja. RM25,000. Tu kita faham. Bateri sahaja RM25,000. And kos pelupusan dia adalah dalam RM15 per kilo. Okey. Per kilo tau Cik Remy Okey. bukannya per bateri. Per Okey. kilo bateri. So untuk bateri ni harga dia berat dia 400 kilo. So 15 darab 4 dalam 400 je? 400 kilo. So Okey. dalam 5 ke 7,000 lah anggaran dia. Okey. So 25,000 campur dengan 7,000 lagi. So anggaran dalam 32,000 nak puas seketul bateri QV. Sahaja. Sahaja. Okey. Oh, itu suatu info So atau input yang jarang-jarang kita dengar lah kan. saya rasa saya orang pertama. Cik Oh, Lim. orang pertama cerita tentang Pasal nak tukar bateri EV. ya. Kita consider bateri ni sebagai e-waste Kalau ikut E-waste, Malaysia ni betul. memang kita mempunyai isu tentang e-waste ni, pusat e-waste sebab kalau tak dilupuskan dengan cara yang betul akan menjejaskan kesihatan rakyat kita sendirilah Kesihatan sebenarnya. rakyat, alam Ya, sekitar alam sekitar kita. dan sebagainya lah. Ah, Okey, Encik Hakim cerita sikit, katanya baru-baru ni Perodua ada keluarkan new payment scheme untuk memiliki QVE ni. Sewa dia untuk Okey. QV ni dia ada dua pilihan untuk customer kita. Yang pertama sekali dia untuk apa orang panggil, dia boleh beli kereta ni sekali dengan bateri sekaligus. So harga dia dalam 89,000 plus minus. Okay, 89,000, 93,000 tak termasuk rebate lah. 93,700 something lah. Lepas tu untuk itu kalau kita beli sekali bateri, kita beli bateri, kita suka hati kita nak buat apa dengan kereta tu. Itu satu. Kalau kita beli bateri asing pula, kita sewa bateri tu. So harga kereta dia jatuh dalam 69,999. So tolak rebate 63,000 lah. 63,499. Bulanan dia akan jatuh dalam 715 campur 215 sebulan. Macam tadi dia 950 sebulan. 980 sebulan. Mati. Mati terus. Mati terus ya? Mati terus harga kat situ. Keluar bahasa Perak, mati terus. Mati terus. Okey. Kata. Orang Ipoh. Orang Ipoh. Ha. Kata? Tapi untuk kalau sewa bateri ni dia ada kiraan dia. Loan kereta sama sewa bateri. So loan kereta dia jatuh dalam sebulan dalam 715. Okey. Campur dengan 200. Lebih sikit lah, lebih sikit. RM215. So dalam 930. Nampak perbezaan dia. Kalau kita sewa bateri 930, tak ada warranty, tapi kalau ada masalah dengan bateri datang je Pro 2 tukar one on one. Lagi satu, harga sebulan 980. Kalau ada masalah bateri selepas 8 tahun, you tanggunglah yang saya cakap tadi tu. Okey. Yang bateri harga sampai 32,000 nak tukar tu. Okey, meaning let's say macam kereta QV ni, kita loan 7 tahun. Kita ambil option 1 yang bateri kena bayar asing tu kan. Apa yang akan terjadi lepas 7 tahun tu? Tetap bulanan kena bayar amount 200 lebih tu ke macam mana? Sampai bila kena bayar 200 lebih tu? Okey, 215 tu kena bayar selama 9 tahun. Kontrak kita 9 tahun sahaja. Itu kita tak ada choice. Pro 2 tak bagi choice kat customer nak buat sampai 7 tahun, 5 tahun ke tak ada. So kita kena bayar 215 tu sampai 9 tahun. So what happen after 9 years? Okay, what happen after 9 years? Kalau bateri SOH dia lebih daripada 70%, just use as you please lah. Tapi kalau bateri tu jatuh bawah SOH dia, state of health dia, jatuh bawah 70%, datang Pro 2, tukar one on one, hanya bayar 215 saja sebulan. Okey. Tapi kalau siapa yang beli sekali dengan bateri, ditanggung lah.
Dia tak boleh Okey. tukar, dia kena tukar sendiri lah 32,000 tadi. Ya, so Okey. orang tanya mana untung, kalau tanya saya lah, personally lah, saya rasa sewa je untung. Sewa, okey. Oh, menarik ya. Hmm. Kereta pun kalau kita tengok di belakang ni agak cantik. Kalau you guys nak viewer nak tengok lebih detail boleh follow TikTok Hakim Hakim Pro Pro 2. 2. Kat situ The only one ada Hakim The Pro Only 2. One Hakim Pro 2. Kat Ah, situ ada tunjuk konten tentang EV. kereta QV ni Hmm, dan juga tentang yang payment scheme terbaru secara details lah. betul. Encik Hakim, Hmm. seperti mana Encik Hakim ceritakan kereta Pro 2 ni memang orang kata kereta yang panas lah. Semua orang boleh beli. Semua orang boleh Ah, beli, kan semua orang nak beli. kiranya kalau macam tingkat tingkat apa masyarakat apa B40, M40 apa Yang semua tu B40, kan. M40 lah. Kiranya daripada B40 sampai T20, T10 semua boleh beli Ya, boleh kereta Pro beli. 2, tak ada masalah. Okay, even siang tadi baru dikeluarkan dekat berita bahawa harga Azia akan turun lagi ya? Betul. Oh, itu memang berita-berita yang sangat ditunggu oleh rakyat Malaysia sebabnya selepas diperkenalkan budi ni, some people are changing to EV as a part of uh, dia nak kurangkan penggunaan minyak ni. Betul. Maybe dia orang yang fokus on sustainability on energy. Ada juga yang dia nak tukar ke kereta kecil seperti Azia dan juga lebih panas beza kenapa saya kata beza panas sebab kalau ikut setiap tahun registration kereta di Malaysia ni 100,000 ke atas. adakah boleh saya 100,000 katakan unit. didahului oleh produk beza betul? Betul. Satu Betul. Malaysia. So ada sedengar cerita kata nak keluar beza ni kena tunggu 6 7 bulan lah apalah. Betul ke Cik Hakim? Sebenarnya kalau dengan saya lah, kalau dengan saya personally, kat tempat lain saya tak tahu. Okay, saya bukan mewakili Pro 2, saya mewakili diri saya sendiri. Mewakili diri saya sendiri, tempat kita ada ready stock. Okey. So kalau beli beza dengan saya, hari ni beli, InsyaAllah dalam masa bulan ni juga boleh keluar lah. Okey, Cik Hakim, let's say lah saya ni sendiri nak beli Pro 2 beza ni. Ha. Hari ni pun dah petang tak sempat jumpa Encik Hakim. Kalau saya jumpa Encik Hakim esok, submit semua dokumen, secepat mana saya boleh memiliki beza tu? Minggu depan boleh dapat. Oh, sepantas itu Minggu depan. Okey. Ini komitmen bos saya lah. Dia Okey. cakap, Kim, kalau kau nak buat konten ke nak buat apa, kau langgar je. Dia Okey. suruh padam pun kita langgar je. Okey. Oh, siapa nama bos tu? Boleh Sekejap. mention. Tet. Tak sebut nama bos. Sebab bos tak terlibat dalam podcast ni bos. Kalau bos Ah, nak masuk baru beritahu. Okey, Cik Hakim. Kereta model terbaru yang dikeluarkan oleh Pro 2 adalah Pro 2 Produk Trust, Trust. iaitu tahun lepas ya? Tahun lepas. Tahun Hujung lepas. tahun. Betul-betul hujung tahun. Okey, so kalau kita tengok peredaran kereta ni, China keluar kereta setahun berapa model, even pesaing, tak perlu sebut nama Tak boleh sebut nama. pesaing nasional pun keluar kereta dengan Setahun 2-3 facelift-nya, kali keluar. sekali 2 kali facelift ni, facelift itu 3 silinder, 4 silinder lah, apa. Kenapa kita tengok Pro 2 ni, alah kalau keluar pun satu model je, kenapa tu? Tahun lepas, kita keluar 2 biji kereta. Iaitu produk QV, produk Trust. Sebelum kita keluarkan kereta ni, last kereta yang kita keluarkan pada tahun Februari 2023. Iaitu? Produk Azia. Azia yang new Hmm. model yang baru. So, kalau kita tengok orang lain kalut keluar kereta baru, Produk dengan relax dan tenangnya, walaupun kereta tak keluar, kereta baru tak ada ni. 2023 tak ada. 2024 kita pegang nombor 1 dekat Malaysia. 2025 kita pegang nombor 1 kat Asia Tenggara. Nombor 2 dekat Asia. Kita kena faham dekat produk ni jual dekat Malaysia, dekat Papua New Guinea, kat Sri Lanka sahaja. Oh, mini Indonesia semua pun Tak ada, tak tiada? ada. Singapura? Tak ada. Hanya Okey. dekat 3 negara ni je yang produk ada. Kiranya Tap ada showroom produk lah. okey, tapi Tapi kita nombor 1, nombor 2, nombor 1 Asia Tenggara, nombor 2 dekat Asia. Kita mengalahkan brand-brand yang besar dan gegasi dari berbagai negara lah. okey. Ya. Oh, menarik fakta ni. Kita ingat Pro 2 ada di Thailand pun tak ada? Tak ada. Negara jiran pun tiada? Tak ada, tak ada. Hanya ada Okey. di Malaysia, Papua New Guinea dan Sri Lanka. Okey, jadi seperti kita tengok sekarang ni pembeli-pembeli kereta kita boleh katakan yang jenis up to date ataupun trend lah. Kereta baru mesti nak beli. Kereta baru keluar mesti nak beli. Betul. EV keluar baru pun mesti nak beli. Rasa nak beli. Rasa nak beli. Walaupun tak ada Kan? duit, rasa nak Rasa nak beli beli, juga. tetap beli juga kan? Jadi pengguna Pro 2 ni
Sorry lah kalau kata-kata saya agak kasar. Tak segan ke pakai model lama yang keluar 5, 6 tahun lepas? Apa pendapat Encik Hakim? Saya share advisor, we advise. Okey. Sometimes kita tengok gaji customer tu, kita cakap, "Oh, ini semua kereta boleh beli." Tapi tengok pada bajet sendiri juga. Some people, they want reliability and efficiency. Kereta Perodua terbukti efficient gila-gila punya. Efficient dari segi minyak dia, apa semua kan. Reliability. Cik Remy sendiri tengok atas jalan lah. Ada lagi tak kancil 850 atas Ada? jalan? So kereta tu 660 pun masih ada? 660 pun masih ada. Kereta tu dah keluar, kita first model Perodua, dia dah keluar tahun 1996. So dah dekat 30 tahun dah dekat atas jalan. Dia masih ada atas jalan. So reliable ke tak? Terbukti reliable lah. Okey. Even kancil 660, 850 pun still ada atas jalan lagi. Even kalau kita boleh katakan dekat dalam dunia e-hailing ni lah, Hampir semua babe. hampir semualah, hampir semua. 90% lah pakai kereta Okey Perodua. Pro 2. Even kalau kadang-kadang kita nak wujud perbualan dengan apa e-hailing punya driver ni, dia akan katalah, kita akan tanya, "Okey ke pakai Pro Beza 2 ni, dengan beza Grab. ni?" Kebanyakan beza lah. Definitely dia akan kata, "Memang jimat bang, memang jimat." Puas So, hati. kita boleh conclude bahawa memang beza ni ataupun Pro 2 ni ada kereta yang menjimatkan minyak lah. Pernah viral tau. Okey, Beza dia punya mileage 600,000 bawa enam Grab. 600,000 Ada yang tak viral, 700,000 mileage. Okey. Hampir sejuta babe. Okay, saya cerita sikit, saya ada kawan baik saya tak tahu mention nama. Kalau dia dengar podcast ni dia akan tahu itu dia. Dia memiliki sebuah, Pro 2 Viva. Perodua Viva. Pro 2 Viva yang mileage-nya tak silap saya 500,000 lebih. Itu saya boleh kata yang kereta pertama dia, kereta kedua dia, yang dia dah pakai pada sejak awal dia bekerja, dan tak silap saya Encik Hakim dia dah overhaul, Dah turun naik enjin dah. turun naik enjin berapa kali dah, kan. Sampai dia nak overhaul lagi sekali, itu foreman kata kat dia, Tukar lah. "Tukarlah kereta lain." Tukar kereta lain. Tapi apa yang menariknya bahawa, dia tukar kereta lain, dia tetap pilih Pro 2. Cuma dia kata pada saya kali ni, dia nak upgrade sikit dan dia beli Myvi, Pro 2 Myvi. Dia once Ah, compact lover, dia akan minat compact lover. ya. Dia akan beli compact juga. Dan sekarang ni dulu dia bawa, saya kata Viva jimat minyak, tetap dia bawa laju. Encik Hakim bayangkan macam mana dia bawa dia punya Myvi warna merah tu, laju tak laju. Ferrari, memang macam Ferrari dia bawa. Okey. Saya pernah cakap pasal Myvi. Dulu saya pernah bawa Myvi. Bukan bawa lah. Saya ada pernah pakai Myvi lah. Myvi standard. Saya pernah tekan 200 km per hour. Myvi standard. Okey, Dia itu punya- mungkin Cik Hakim Myvi yang sebelum ada cut off semua ni lah. Standard. Standard lah? Standard. Okey. Hampir 200 km per hour. So best tak best. Pro 2 ni senang cerita, kalau atas jalan tu pandang kiri nampak Pro 2, pandang kanan pun nampak Pro 2. Dah jimat laju pula tu ya? Betul. Okey. Encik Hakim, saya buka peluang kepada Encik Hakim, kan. Ah, anything you want to say to the viewer, apa stok-stok terkini yang Encik Hakim ada ke, kan. Dengar ceritalah. Saya dengar ceritalah pasal Perak tu, dengar cerita kata rebate masih diteruskan. Rebate masih diteruskan, harga kereta pun dah turun, kereta pun banyak stok. Kalau korang nak pakai kereta yang cepat, hari ni kalau kiranya kalau orang beli cash, hari ni bayar esok dah keluar kereta, boleh contact saya lah. Boleh follow TikTok saya. TikTok, Follow okey, TikTok saya, TikTok Hakim Pro 2. IG saya Pro2_Hakim. Saya punya threads Naufal Hakim ID. Naufal Hakim Meet lah orang cakap. Bukan Naufal Hakim pickleball bukan? Suka Bukan, pickleball bukan? bukan, Itu bukan? Itu bukan, eh? bukan. Itu Okey, hobi, itu hobi. okey. Itu hobi. So siapa-siapa yang berminat nak beli, insya-Allah lah saya akan start live balik. Boleh join live saya lepas-lepas ni. Nak tanya apa-apa kat live tu boleh tanya. Dulu masa saya zaman-zaman saya cerita fakta menarik lah. Okey. Zaman-zaman saya aktif buat live, orang panggil saya Khairul Aming jual kereta. Buat suara sikit ke Raming, Cik Hakim? Hey, what's up guys? Hari ni kita nak masak ayam masak merah. Jom kita start. Okey. Betul Cik Mi.
Masuk live cakap, "Eh, Khairul Amin tak jual sambal dah ke? Jual kereta ke?" Oh, Okey, buat menarik menarik. macam. Pelbagailah Cik Hakim punya seni ni ya. Betul. Boleh tiru orang lah katanya. Okey, tiru orang boleh, tipu orang pun boleh? Jangan. Jangan ya? Tipu jangan. Kita advice. Okey, take advice. Okey, terima kasih Encik Hakim yang sudi meluangkan masa sharing knowledge, ada info-info yang tak pernah di-share oleh mana-mana SA. Dan sekali lagi saya terima kasih kita berlangsung daripada Pekis Ipoh, tempat yang sangat cantik, berlatar belakangkan kereta QV kan. Cik Hakim boleh saya katakan ada tempahan dah ke QV ni? Saya alhamdulillah lah ada beberapa customer yang dah booking kereta ni, InsyaAllah bulan ni boleh keluar kereta lah. Okey, QV apa ni kita ready stock. QV ready stock dan saya boleh katakan kalau siapa pakai QV ni terutamanya di Ipoh, anda akan jadi bangsa-bangsa rare lah. Bangsa-bangsa Bangsa rare. rare yang Orang pergi pandang-pandang lah. orang Ah, pandang-pandang. Kira boleh pasang dalam kereta tu, jangan pandang-pandang. Pandang. Boleh Okey. lah. So, so kita punya tagline dia Siapa Local Hero. Kepada korang semua yang ada kawan-kawan yang hebat dalam bidang tertentu ke, tak kisahlah barista ke, SA ke, lawyer ke, boleh hubungi kita. Kita cuba nak naikkan local hero yang terutamanya mereka di Ipoh. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Novan. Ciao. Ciao. Ya.